Kraf doh tepung. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung gandum, garam halus, air paip, minyak masakan dan pewarna. Cara-cara untuk menghasilkan doh tepung adalah sediakan tepung di dalam bekas atau mangkuk yang sesuai. Tuang air sedikit demi sedikit. Uli hingga sebati. Jika perlu, tambah lagi sedikit air. Uli lagi sehingga sebati. Kemudian, boleh letakkan sedikit minyak. Teruskan menguli sehingga menjadi seketul doh. Bahagikan doh kepada beberapa bahagian mengikut keperluan. Titiskan pewarna ke atas setiap bahagian doh. Kemudian uli sehingga warna betul-betul sebati dan sekata. Doh yang telah siap boleh dibentuk mengikut cita rasa ataupun keperluan. Ikut kreativiti ya. Selamat mencuba.